Kuih raya dah penuh balang ke belum? Nanti tetamu mai, meja kosong. Raya tahun ni pakai tema apa? Ke main campur-campur je? Duit raya dah standby belum? Aku budak-budak datang, salam nak duit raya. Korang dah gosok baju Melayu dah? Sebab nanti kalau korang lambat, nanti korang kelang kabut tak nak solat raya. Minyak enjin dah tukar belum? Jangan nanti raya tersidai dekat highway tepi jalan susah. Ingat? Tol tak cenggol dah cukup baki ke bro? Nanti sampai dekat tol kena undur. Malu tau. Perjalanan jauh, jangan pasal diri. Rehat seketika, biar kita sampai dengan senyuman. Tu orang pakai kad raya. Sekarang ni ada lagi ke tak? Ke sekarang ni semua dah forward pakai WhatsApp. Okey, aku nak bagi tu dekat korang dan ingatkan. Maafkan yang lama. Erakan yang baru. Tidak kira dekat atau jauh, Ingatan tetap ada. Raya lagi bermakna. Kalau kita saling memaafkan. Syukurlah kita sebab kita dapat raya lagi tahun ni. hargailah setiap detik masa yang kita ada. Semoga raya tahun ni lebih berkah dan lebih bahagia. Adrian dan tim-tim EXN nak mengucapkan selamat hari raya. 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 Maaf Zahir dan Batin. 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 Selamat berhari raya. Mohon maaf dipindah.